Saya mahu melihat Wisda melakukan game changer untuk pastikan Wisda kekal relevan dalam memperjuangkan pekebun kecil di negara ini. Gembleng seluruh tenaga dan kepakaran yang ada. Ini mandat dari saya. Faham, Datuk Seri. Bos, mandat dari YB Menteri sangat besar dan penuh dengan harapan. Walaupun kita dah jangkakan perkara ini, kita perlu cerakin dan yakinkan semua sumber yang ada. Bergerak dengan tempoh yang sama. Sebelum kita mulakan langkah, elok kita tulis kejap ke belakang untuk kita jadikan pedoman. Untuk kita perhalusi jika ada langkah sumbang yang perlu kita elakkan di masa hadapan. Setiap tamadun bermula dengan tanah, manusia dan harapan. Begitu juga Risda. Tahun 1973, kita lahir sebagai benteng pertahanan ekonomi luar bandar, memartabatkan pekebun kecil dan memperkukuh industri getah negara. 5 dekad lalu, lebih 500,000 pekebun kecil menyandarkan harapan kepada kita untuk menyusun semula tanah, membekal input tani dan memperkenalkan program tanam semula yang menjadi nadi kepada ekonomi mereka. Kita mula melihat lebih jauh. Pembangunan tidak cukup dengan hasil ladang semata. Lalu, kita membina pendekatan bersepadu di bawah perkhidmatan utama yang saling melengkapi. Kita membentuk ekosistem holistik daripada pemulihan fizikal ke pemberdayaan ekonomi, diversifikasi dan kelestarian. Namun dunia berubah. Harga komoditi tidak menentu. Kos sara hidup meningkat. Risda tidak lagi boleh bertahan dengan model lama. Maka lahirlah pendekatan moden, digitalisasi, automasi dan integrasi. Dalam mendepani cabaran dunia moden, kita memperkasa entiti penting Risda, kumpulan Risda Holdings KRH sebagai enjin pelaksanaan utama aspirasi masa depan melalui komersialisasi dan kepelbagaian perniagaan yang strategik. Impaknya dapat kita lihat melalui keuntungan dan dividen yang kita kembalikan kepada pekebun kecil kita. Sepanjang RNK ke-12, kita berperanan sebagai pembangkit utama transformasi sosio-ekonomi pekebun kecil dengan menumpukan kepada peningkatan pendapatan isi rumah sehingga RM4,500 sebulan menjelang 2025. Hasil dari pelbagai program dilaksanakan secara menyeluruh, merangkumi tanam semula getah, penyediaan prasarana asas pertanian, skim galakan tanam semula, aktiviti ekonomi tambahan serta pembangunan keusahawanan selain program pembangunan semula hasil baharu seperti agro makanan. Tapi, model perniagaan ni semakin usang. Lelah dihanya arus pesat perniagaan global hari ini. Untuk memastikan Wisda kekal relevan, kita perlukan satu model transformasi. Ini mandat yang kita terima dari YB Menteri. Kita dah bersedia dengan model transformasi Wisda 2026-2030. Model ini dirangka supaya Wisda mampu mencapai pengeluaran getah negara sebanyak 1 juta tan metrik pada akhir tahun 2030. Terdapat 5 teras utama dalam model transformasi ini, kesemuanya saling menyokong bagi membolehkan Risda menguasai industri getah untuk meningkatkan sosioekonomi dan produktiviti pekebun kecil. Untuk mencapai objektif ini, Risda sendiri mesti bergerak menjadi organisasi berprestasi tinggi. Disebabkan itulah, Teras 5 menekankan aspek tata kelola dan accountability, budaya berprestasi tinggi, reformasi prosedur, pemantauan berkesan, mengoptimumkan sumber sedia ada serta transformasi digital. Bagaimana dengan way forward kita? Segmen baru yang kita bincangkan sebelum ini. Wisda Next Level, bos. Kumpulan Risda Holdings
dah bersedia untuk laksanakan segmen ini. KRH bukan sekadar cabang komersial. Ia adalah ekosistem perniagaan yang dinamik, merangkumi sektor teras seperti F&B, logistik, pertanian moden, ternakan, bioteknologi, tenaga boleh baharu dan ICT. Sehingga Disember 2025, KRH telah menjana sebanyak lebih 68 juta ringgit keuntungan sebelum cukai. Sebahagiannya kembali menyokong program untuk pekebun kecil. KRH menyasarkan keuntungan sebelum cukai sebanyak 1 bilion ringgit dalam tempoh 10 tahun. Bersama subsidiari di bawah payung KRH yang merangkumi sektor peladangan dan perkhidmatan. 10 inisiatif utama diperkenalkan melalui MTR 2026 hingga 2030 di bawah RMK 13, iaitu Risda Next Level. Satu pelan transformasi berani, terancang dan menyeluruh bagi memodenkan ekonomi desa dan pekebun kecil sebagai arkitek kepada ekosistem pertanian pintar negara. Pertama, RISMART yang dibangunkan dalam 3 format utama, iaitu RISMART 24, RISMART Butchery dan RISMART Grocery sebagai rangkaian bekalan agro makanan usahawan pekebun kecil. Kedua, tanaman getah berskala besar, TGBB, transformasi Risda untuk kembali menjadi pemacu utama industri getah negara melalui pengurusan berskala estet, penggunaan teknologi agronomi terkini dan rantaian nilai yang lengkap. Ketiga, segmentasi perkayuan getah dengan mengkomersialkan potensi kayu getah melalui model perniagaan huluan hiliran meliputi pembelian kayu, pengangkutan, pemprosesan, rawatan, pembuatan hingga ekspor. Keempat, pembeli getah utama dengan menguasai semula rantaian pemasaran getah pekebun kecil melalui pembelian terus untuk menyeimbangkan harga getah, pemantapan kualiti, pembangunan pusat pengumpulan dan depo berteknologi tinggi serta penghasilan produk hiliran. Kelima, tenaga boleh diperbaharui. Renewable Energy, Risda menjadi pemain strategik tenaga hijau melalui pembangunan ladang solar berskala besar di tanah milik Risda yang dijalankan di bawah skim Corporate Renewable Energy Supply Scheme, CRES. Keenam, kajian Risda Rubber Fuel, penghasilan biofuel berasaskan getah melalui proses pyrolisis bagi menyokong agenda tenaga hijau negara serta membolehkan Risda berperanan sebagai pengurusan sisa getah tunggal bersepadu dalam menyokong inisiatif Waste to Wealth. Ketujuh, gula generasi kedua dengan menukar sisa tandan buah kosong sawit kepada gula xylose dan xylitol dengan model zero capex dan disokong oleh sayap ke-8, iaitu transformasi sinergi perdana bioorganik yang menghasilkan baja bioorganik, semi-organik dan biokimia. Kesembilan, ekosistem halal merangkumi bimbingan pensijilan halal, pembangunan usahawan, pemasaran produk dan projek ternakan makanan halal seperti daging lembu. Dan yang ke-10, pendidikan latihan teknikal dan vokasional, PVET, inisiatif strategik bagi memperkasa modal insan desa dengan sokongan TWG Agro-TVET, pembiayaan belia serta pembangunan fasiliti TVET Risda. KRH perlu usahakan sehabis baik supaya model ini mencapai matlamatnya dan Risda akan terus melakar peranan strategik menjadi penggerak utama industri getah negara. Kita sinergikan dengan pendekatan 5P yang digariskan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri KKDW. Beliau pernah berkata, setiap dasar yang dirangka dan dilaksana mesti kembali kepada keperluan asas rakyat. Kita tidak boleh berpuas hati dengan angka dan laporan semata-mata. Sebaliknya, memastikan rakyat mempunyai bumbung untuk bernaung dan makanan yang mencukupi di atas meja. Inilah asas kepada kestabilan sosial dan kesejahteraan negara. Sekarang kita mulakan langkah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada Allah kita berserah. Saya sebagai menteri yang bertanggungjawab mengenai Risda, saya amat berterima kasih kepada pengurusan Risda daripada pengurusinya, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah dan seluruh pengarah-pengarah dan pegawai-pegawai Risda di seluruh daerah-daerah di Malaysia.